Saya faham sebab saya dah kena benda ni. Yeah. So jadi kita fikirkan kan, kenapa kita tak ada solution yang lebih baik kan? Okay. Kan? So kita complain pasal government benda ni tak efficient semua kan. So jadi pada masa tu saya fikirkan mungkin kita boleh buatkan satu apps. Okay. Selepas saya cakap pasal tu, malam tu saya tak boleh tidur lah. Satu malam tak boleh tidur, fikirkan solution macam mana nak buat. Tapi isu dia macam mana saya nak masuk dalam sistem ni kan. So apabila saya pergi jumpa kawan semua, I cakap pasal benda ni kan, tak ada cara yang betul yang kita boleh masuk ke PBT. So kerana kita tak kenal orang di PBT kan. So saya pun tak boleh harapkan kawan saya kerana kita semua graduate, semua engineer kan. Semua engineer, setiap orang pun tak ada connection kepada government kan. So jadi macam mana kita nak start benda ni kan. So cara saya mula adalah paling layman punya, di mana saya hantar surat ke setiap PBT. Saya tanya sama ada mereka nak solution ni ke tidak. Lepas tu saya follow up dengan PBT kan. Ambil masa yang agak lama, 1-2 tahun. Siapa PBT pertama yang balas? Yang respon sebenarnya Shah Alam. MBSA. So Okay, saya dah hantar ke Penang, saya hantar ke banyak kawasan. Okay. Saya hantar ke Selangor kan. So saya pergi setiap PBT. So yang pertama yang respon kepada saya adalah Shah Alam. Kerana saya call dia, saya tanya dia. Lepas tu saya masih kenal lagi. Saya kenal suara tu masih kan. Yang dia adalah sekarang adalah di Jabatan Perbendaharaan, Tuan Haji Khairul Nizam. Kan? Okay. So jadi dia bagi tahu sekarang saya. federal lah. Tak, dia masih di Shah Alam. Okay. Masih di Shah Alam. Okay. So dia yang jaga parking ni kan. So dia bagi tahu saya kita tak boleh lantik syarikat kerana kita ada konsesi. So saya tanya dia konsesi tu siapa. So dia bagi tahu saya adalah swasta efektif. So jadi saya pergi ke konsesi. Saya pergi konsesi, saya bagi dia solution ni. So kemudian apabila dia nampak solution ni, so dia kata okay, mungkin kita boleh cuba. Dan saya dah try banyak kali di mana saya bagi tahu BBT, okay, kita hanya ambil berapa persen semua tu. So tak berjaya langsung lah. So jadi sekarang I bagi tahu dia, I bagi you free sajalah. So saya tak nak charge 1 sen Masa pun. tu sistem dah dibangunkan? Saya dah buat tapi tak pernah betul-betul try lah. Field testing belum lagi lah. Belum lagi. So masa tu syarikat pun saya seorang saja. Saya marketing, saya programmer, saya buat semua lah. Dulu saya kita ada term untuk tu. One man army. Bukan. GW. General worker. Ya, semua benda kena buat memang kan. So